Nama Pertubuhan Sukarelawan Misi 7 diambil daripada simbolik pertemuan sekumpulan sukarelawan yang menyertai misi ke-7 bantuan banjir di negeri Kelantan pada tahun 2015. Objektif utama penubuhan pertubuhan ini sejak awal penubuhan sehinggalah hari ini adalah sama, iaitu kami memberi fokus kepada pembangunan sukarelawan. Kami menyediakan platform untuk sukarelawan menimba ilmu dan berkongsi pengalaman untuk memberi manfaat ketika berkhidmat di lapangan kemanusiaan. Dari bentuk bantuan kemanusiaan pula, Misi 7 memberi fokus kepada bidang pendidikan untuk golongan asnaf, fakir dan minoriti Muslim di negara-negara ASEAN. Jadi, nak tahu bagaimana gerak kerja kami di lapangan? Okey, terus menonton video ini. Khidmat kemanusiaan bukan sekadar bantuan fizikal, namun ia merupakan rantai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana melalui khidmat, kasih sayang dan akhlak, Islam dapat disebarkan melalui perbuatan mendahului bicara. Dan nilai inilah yang diterapkan dalam Misi 7. Dalam dunia sukarelawan, yang bernilai bukanlah kamera atau perhatian, tetapi keikhlasan dan integriti. Kerana di Misi 7, setiap tugasan dibuat dengan penuh amanah, jujur dan tanggungjawab supaya bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang memerlukan. Menjadi sukarelawan bukan sekadar ada masa lapang, tetapi tentang disiplin dan komitmen. Kerana di Misi 7, setiap kehadiran, ketepatan masa dan kesungguhan melaksanakan tugasan adalah untuk memastikan setiap program berjalan dengan lancar. Empati di Misi 7 bukan sekadar rasa simpati, tetapi kebolehan memahami keadaan orang lain dengan adab, mendengar dan memahami dan bertindak dengan hikmah supaya setiap bantuan diraikan dengan rasa hormat. Kerja kemanusiaan tidak selalu selesa dan menuntut ketahanan diri, fizikal serta mental. Namun di Misi 7, setiap cabaran dianggap sebagai ujian untuk menguatkan diri, mematangkan jiwa dan membantu sukarelawan untuk kekal tenang walau diuji. Dalam kesukarelawanan, integriti bermaksud melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihatnya. Di Misi 7, setiap amanah dijaga dengan tegas, berprinsip dan penuh tanggungjawab tanpa kompromi demi mengekalkan kepercayaan masyarakat. Di Misi 7, setiap misi perlu digerakkan secara berpasukan kerana kerja kemanusiaan tidak mampu digalas seorang diri. Dan apabila saling membantu serta bergerak seiring, impak yang terhasil lebih besar dan bermakna. Jom sertai sukarelawan Misi 7. Jom sertai Sukarelawan Misi 7. Jom sertai sukarelawan Misi 7. Jom sertai sukarelawan Misi 7.